A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Arab KSSR, iaitu berkaitan dengan tajuk Asy-Syuhurul Miladiyah. Pelajaran unit 1 iaitu Asy-Syuhurul Miladiyah. Apa maksudnya? Maksudnya ialah bulan-bulan Masihi ataupun bulan-bulan yang terdapat di dalam kalender. Okey, baiklah. Kita teruskan dengan muka surat yang kedua. Okey, mari kita lihat. Okey, baik. Kita lihat di muka surat ini terdapat alif lam al-qamariyah dan alif lam syamsiyah. Okey, apa dia alif lam qamariyah dan apa dia alif lam asy-syamsiyah? Okey, baik, kita lihat misal yang pertama. Misal untuk huruf ya. Al-yaumu. Al-yaumu maksudnya hari. Al-yaumu maksudnya hari. Maknanya pada misal tersebut terdapat huruf alif lam. Di atas huruf lam terdapat tanda mati dan huruf selepasnya huruf yang berbaris. Itu adalah menunjukkan alif lam al-qamariyah. Menunjukkan contoh ini adalah contoh untuk alif lam qamariyah. Okey, baiklah, kita lihat misal yang kedua, contoh yang kedua, al-arabiyyatu. Al-arabiyyatu. Al-arabiyyatu bermaksud Arab. Okey, kita lihat kepada penulisan al-arabiyyah di mana huruf alif lam dan ain diwarnakan dengan warna biru. Huruf lam, di atas huruf lam terdapat huruf mati dan huruf selepasnya, huruf yang ketiga iaitu huruf ain berbaris. Maknanya di situ menunjukkan itu merupakan contoh alif lam al-qamariyah. Mesti huruf lam bertanda mati dan huruf selepasnya berbaris. Okey, baiklah. Kita lihat misal yang ketiga. Al-miladu. Al-miladu. Al-miladu maksudnya lahir ataupun kelahiran. Okey, baiklah, kita lihat kepada misal al-miladu. Terdapat 3 huruf yang diwarnakan warna biru, iaitu huruf alif, huruf lam dan huruf mim. Kalau kita nak kenal misal itu adalah misal bagi alif lam qamariyah, contoh bagi alif lam qamariyah ialah apabila huruf alif lam, huruf lam, di atas huruf lam terdapat tanda sukun ataupun tanda mati dan selepasnya huruf itu huruf berbaris, tidak kira baris atas, baris depan ataupun baris bawah. Maka ia merupakan contoh bagi alif lam qamariyah. Kalau kita nak kenal contoh alif lam qamariyah ialah apabila huruf lam, di atas huruf lam bertanda sukun ataupun bertanda mati dan huruf selepasnya berbaris, tidak kira baris atas atau baris depan ataupun baris bawah. Okey, baiklah, kita teruskan dengan penerangan tentang alif lam asy-syamsiyah. Bagaimana kita nak kenal sesuatu misal ataupun contoh perkataan itu adalah alif lam asy-syamsiyah? Okey, baik, mari kita lihat. Misal yang pertama, contoh yang pertama ialah ar-riyadiyyu. Ar-riyadiyyu. Ar-riyadiyyu bermaksud sukan ataupun olahraga yang berkaitan dengan sukan. Okey, baiklah. Bagaimana kita nak lihat itu adalah contoh alif lam syamsiyah? Mudah saja anak-anak, di mana pada contoh tersebut diwarnakan 3 huruf, iaitu alif, lam dan ra.
kita lihat huruf lam dan alif tiada apa-apa tanda di atasnya. Tetapi huruf ketiga iaitu huruf ra bertanda sabdu. Maknanya kalau kita nak tahu contoh perkataan tu menunjukkan contoh alif lam asy-syamsiyah, huruf ketiga selepas huruf alif lam mesti bertanda sabdu. Maka ia menunjukkan contoh bagi alif lam asy-syamsiyah. Okey, baiklah, kita lihat contoh yang kedua. Contoh bagi huruf ta. At-takrimu. At-takrimu. At-takrimu bermaksud mulia ataupun kemuliaan. Okey, baiklah, kita lihat misal at-takrimu tu diwarnakan huruf alif, lam dan ta. Seperti mana tadi, kalau kita nak kenal contoh itu adalah contoh menunjukkan alif lam syamsiyah, ialah huruf ketiga selepas huruf alif lam iaitu huruf ta akan bertanda sabdu. Di atas huruf ta itu akan ada tanda sabdu. Maka ia adalah huruf ataupun contoh bagi alif lam asy-syamsiyah. Okey, kita lihat misal yang ketiga. Kita lihat misal yang ketiga ialah al-lughatu. Al-lughatu. Al-lughatu bermaksud bahasa. Al-lughatul bermaksud bahasa. Okey, baiklah, kita lihat. Perkataan al-lughatul dimerahkan 3 huruf iaitu huruf alif, lam dan lam. Okey, baiklah, kita lihat huruf alif dan lam yang pertama tu tiada apa-apa tanda, tetapi huruf lam yang ketiga bertanda sabdu ataupun mempunyai tanda sabdu di atas huruf lam. Huruf yang ketiga selepas huruf alif lam tu iaitu huruf lam juga tetapi bertanda sabdu. Maka ia adalah contoh bagi alif lam asy-syamsiyah. Okey, baiklah, kita lihat misal yang keempat iaitu huruf shin. Asy-syahru. Asy-syahru. Asy-syahru bermaksud bulan. Asy-syahru bermaksud bulan. Okey, kita lihat perkataan asy-syahru diwarnakan dengan warna merah pada 3 huruf iaitu alif, lam dan shin. Alif, lam dan shin. Bagaimana kita nak tahu itu adalah alif lam syamsiyah? Ialah apabila selepas huruf alif lam, huruf yang ketiga itu di atasnya mesti ada tanda sabdu. Huruf yang ketiga mesti bertanda sabdu. Jadi ia menunjukkan contoh atau misal alif lam asy-syamsiyah. Okey, baiklah. Kita lihat muka surat yang seterusnya secara ringkas. Okey, kita lihat muka surat seterusnya iaitu muka surat yang ketiga. Okey, kita lihat ada alif lam qamariyah juga. Alif lam qamariyah. Okey, misal yang pertama ialah al-muallimu. Al-muallimu. Kita lihat bagaimana di mana terdapat huruf alif lam tambah muallimun, maka dia akan jadi al-muallimu. Apa perbezaannya? Ialah apabila pada asalnya perkataan muallimun berbaris 2 di atas, tetapi apabila masuk saja perkataan ataupun huruf alif lam, maka muallimun akan menjadi al-muallimu. Dibuangkan satu baris menjadi disebut satu baris sahaja, bukan 2 baris, bukan baris 2 di depan, tapi baris 1 je di depan. Maknanya baris depan saja. Jadi al-muallimu. Okey, kita lihat contoh seterusnya sama juga iaitu apabila huruf alif lam tambah dengan perkataan aidun, maka dia jadi al-aidu. Di mana hilangnya baris 2 di depan? Dia hilang kerana apabila ada masuk huruf alif lam ke dalam huruf aidun, maka dia jadi al-aidu. Maka dibaca dengan satu baris sahaja. Baris depan saja, bukan baris 2 di depan. Maka jadi al-aidu. Okey, kita lihat contoh bagi alif lam syamsiyah pula. Kita lihat contohnya alif lam, huruf alif lam tambah dicampurkan dengan huruf taqwimun, maka menjadi at-taqwimu. Sama juga seperti contoh alif lam qamariyah tadi. Maka daripada baris 2 di depan menjadi baris 1 je di depan. Alif lam
campur dengan taqwimun jadi at-taqwimu. Okey, di bawahnya pada asalnya bila tanda sabdu pada asalnya dia mempunyai dua ta, at-taqwimu. Apabila kita sebut dan apabila ditulis dia mempunyai dua ta, tetapi dibuang satu ta diganti dengan tanda sabdu, maka dia kekal di dalam tulisan. Dia akan ejaannya akan menjadi at-taqwimu, alif lam ta qaf waw ya mim, mempunyai satu ta saja tetapi ada baris sabdu. Sama juga contoh untuk ar-ra'isu. Ar-ra'isu iaitu apabila alif lam tambah dicampur dengan perkataan ra'isun, maka dia jadi ar-ra'isu. Baris dua di depan menjadi tinggal satu baris sahaja kerana adanya huruf alif lam campur dengan huruf alif lam, maka dibaca ar-ra'isu. Okey, di bawahnya pula iaitu tentang asalnya. Apabila asal tulisan sebenarnya alif, ra, hamzah, ya, sin. Apabila kita sebut ar-ra'isu tetapi tulisannya mempunyai dua ra, tetapi telah pada tulisan sekarang, maka ejaannya untuk memudahkan sebagai ejaan, maka satu ra sahaja dikekalkan manakala satu ra dibuang dan digantikan dengan tanda sabdu, maka bunyinya tetap ar-ra'isu. Okey, baiklah anak-anak, sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga semua anak-anak dapat mengulang kaji pelajaran di rumah dengan baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.